Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang konsep qada dan qadar antara usaha dan tawakal dalam Islam. Qada dan qadar ialah merupakan salah satu daripada rukun iman yang wajib dipercayai oleh setiap Muslim. Secara ringkasnya, qadar ialah ketentuan dan perancangan Allah SWT terhadap segala sesuatu sejak azali. Manakala qada ialah pelaksanaan atau berlakunya ketentuan tersebut mengikut kehendak Allah pada waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, keimanan kepada qada dan qadar bermaksud kita yakin bahawa segala yang berlaku dalam kehidupan sama ada baik ataupun buruk, kejayaan atau kegagalan, kesihatan atau penyakit, semuanya berada dalam ilmu dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, Islam tidak mengajar umatnya untuk hanya berserah tanpa usaha. Dalam kehidupan terdapat segelintir manusia yang salah memahami konsep takdir. Apabila gagal dalam pelajaran atau pekerjaan, mereka mengatakan bahawa semuanya sudah ditakdirkan dan tidak perlu berusaha. Pemahaman ini tidak tepat kerana Islam menuntut manusia agar untuk berikhtiar terlebih dahulu sebelum bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Sebagai contoh yang kita boleh ambil, seorang pelajar ni, dia nak memperoleh keputusan cemerlang, tapi dia tidak boleh hanya dengan berdoa dan menunggu keajaiban berlaku padanya. Dia perlu belajar sungguh-sungguh, menghadiri kelas atau kuliah, membuat ulang kaji, membuat persediaan dan berusaha sedaya upaya. Segala usaha dilakukan, barulah dia boleh menyerahkan keputusan tersebut kepada Allah Subhanahu Taala. Inilah yang dinamakan tawakal yang sebenar. Tawakal bukanlah meninggalkan usaha, tetapi menyerahkan hasil usaha kepada Allah Subhanahu Taala setelah kita melakukan ikhtiar yang terbaik. Rasulullah SAW sendiri mengajar umatnya supaya berusaha terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah." Hadis ini menunjukkan bahawa usaha dan tawakal perlu berjalan seiring. Keimanan kepada qada dan qadar juga memberikan ketenangan kepada seseorang. Apabila dia berjaya, dia tidak menjadi sombong kerana menyedari bahawa kejayaan itu merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Taala. Apabila ditimpa musibah pula, dia tidak mudah berputus asa kerana yakin bahawa setiap ujian yang dia hadapi itu mempunyai hikmah dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala. Kesimpulan yang kita boleh dapat pada hari ini, konsep qada dan qadar mengajar kita supaya sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh, berdoa kepada Allah dan bertawakal selepas melakukan ikhtiar yang terbaik. Seorang Muslim yang memahami konsep ini akan menjadi individu yang rajin berusaha, sabar menghadapi ujian serta redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.